mempermudahkan soalan di bawah. Untuk soalan ni kita mulakan dari bawah sebab yang kat bawah ni lagi mudah nak difaktorkan. So kita guna kaedah yang macam episod sebelum ni. Kita gantikan M tambah 4N ni dengan wakilkan dengan A. So kita selesaikan dia. A kuasa 2 tolak 36, N kuasa 2. Dia akan jadi A tolak 6N, A tambah 6N. Dan kita ganti balik nilai A dengan M tambah 4N. Kita akan dapat M tolak 2N, M tambah 10N. So untuk kat atas ni pula dia ada faktor sepunya 2, keluarkan 2, tinggalkan dalam kurungan M kuasa 2 tambah 20, MN tambah 100, N kuasa 2. Dan salin semula jawapan yang kita dapat tadi. Next kita nak faktorkan yang kat atas dia pula. M kuasa 2 tambah 20 MN tambah 100 N kuasa 2. Dari sini kita sebenarnya dah ada hint dalam jalan kerja kita kan. Kita boleh guna faktor M tambah 10 N ataupun M tolak 2N. So kat sini Mami pilih M tambah 10 N dulu sebab nilai C kat sini 100 kan, 100 dan paling senang 10 darab 10 lah. So kita akan guna M tambah 10 N dulu. M tambah 10 N, M darab M, M kuasa 2. Kat sini ada M darab M 10 N, kita dapat 10 MN. Kat bawah ni boleh dapat lagi 10 MN. Kita dapat 20 MN. 10 darab 10 dapat 100 N kuasa 2. So kita dah terus dapat jawapan. Salin dalam jalan kerja kita. Nanti letak tepi, kita matikan apa yang boleh dimatikan dan salin dah apa yang tinggal lagi. 2 M tambah 10 N per M tolak 2N. Senang je kan?